Pelik kan? Ubat dah habis botol tapi batuk masih tak nak berhenti. Tekak masih rasa gatal. Sebenarnya, lendir kat dalam dada tu dah bukan air biasa. Dia dah jadi pekat, melekat kuat macam gam dekat dinding paru-paru. Masalahnya, ubat sirap biasa cuma lalu melicinkan jalan je. Dia tak mampu nak kikis kerak gam yang degil tu. Sebab tu batuk bagai nak rak pun tak ada apa yang keluar. Kita perlukan bahan aktif yang lebih tajam. Dalam Kust Al-Hindi, ada Costunolide. Dia bertindak sebagai ekspektoran semula jadi. Tugas dia masuk, pecahkan struktur protein lendir itu sampai hancur dan cairkan dia supaya senang terkeluar. Benda ni bukan sembang kosong. Dah banyak kajian klinikal dibuat, malah lebih 10,000 pengguna di Malaysia dah berpuas hati. Tengok sendiri, daripada dada sempit, sekarang dah boleh tarik nafas lega. Siapa yang ada masalah batuk, kahak pekat, dada sempit, boleh cuba ikhtiar dengan Kust Al-Hindi. Barang sampai baru bayar. Best of both worlds.